Ramai yang bertanya pada saya apa beza gelaran SR ataupun surveyor dan juga LSR, Land Surveyor. Seperti badan profesional lain seperti IR, dia didaftarkan di bawah Lembaga Jurutera Malaysia, AR didaftarkan di bawah Lembaga Arkitek Malaysia dan juga TPR didaftarkan di bawah Lembaga Perancang Malaysia. SR dan LSR agak berbeza. LSR ataupun Land Surveyor berdaftar di bawah Lembaga Juruketanah Malaysia ataupun LJT, diwartakan di bawah Akta 458 Akta Juruketanah Malaysia. Yang mana SR berdaftar di bawah RISM ataupun Royal Institute Surveyors of Malaysia bersama-sama dengan Juruukur Bahan dan Juruukur Bangunan. Hanya Juruukur Tanah Malaysia yang mempunyai gelaran Land Surveyor ataupun LSR boleh menjalankan kerja-kerja ukuran ukur tanah dan geometrik. Manakala Juruukur Kerajaan yang mempunyai gelaran Land Surveyor hanyalah sebagai juruukur berdaftar, tidak boleh praktis selagi belum berhenti daripada bertugas daripada kaki tangan awam. Syarat kompetensi untuk menjadi Land Surveyor ataupun LSR ini agak ketat. Sekurang-kurangnya mestilah mempunyai sarjana muda ukur tanah ataupun geometrik, melalui pengalaman kerja, mengambil peperiksaan secara bertulis ataupun law, menjalani artikel dan juga pemeriksaan lisan ataupun viva voce, dan seterusnya lulus dalam semua syarat yang ditetapkan. Itu adalah perbezaan antara SR dengan LSR, Surveyor dan Land Surveyor. Di sini kita simpulkan bahawa semua juruukur tanah berlesen ataupun Licensed Surveyor mempunyai gelaran SR di bawah RISM dan mempunyai gelaran LSR, Land Surveyor, yang tertakluk di bawah Akta 458. Hanya Land Surveyor yang diperuntukkan kuasa di bawah undang-undang untuk menjalankan kerja-kerja ukur dan geometrik.